Kawasan ni dia seorang je jual lauk pauk kampung tau. Bro, aku lapar. Ameh kita makan kat Taman Legenda ni. Taman Legenda mana ada nasi berlauk, bhai? Kau cakap baik sikit kat Melaka ni, Taman Legenda ni ada satu tempat, satu pot kau boleh makan asam pedas, masak lomak. Kat mana? Meh, ikut aku. Kantin. Ini kantin aku tak nak. Ni kantin lain lah. Masuk Alah. dulu. Kau masuk dulu. Kau tengok kat sini, kari kambing, kari-kari, lemak-lemak, asam pedas. Macam-macam ada kat sini. Macam-macam. Tak kisah. Kau ambil je apa kau nak makan, nanti kau bayar. Kau tengok lauk-lauk dia kat sini. Memang banyak. Lepas tu yang paling penting, lauk dia bawah RM10. Dia tak ada yang atas RM10. Siput sedut pun ada. Daging masak lemak, kari kambing. Memang ramai selera datang kat sini dengan keli belada dia. Ulam-ulaman. Ikan bakar. Tadi dia cakap macam tak nak. Kau tengok kat sini. Best-best kan? Bro, banyak bro. Sini lauk dia macam-macam. Hampir 50 jenis lauk. Korang nak sarapan pagi pun boleh kat sini tau. Dia buka daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 10 malam. Bukan sekadar lauk dia dekat sini tau. Kalau kau nak makan goreng-goreng panas, sini pun ada. Bang, saya tak order nasi goreng udang ni. Wah, kau dalam diam-diam bila kau order ni? Nasi goreng, mi goreng, kuih goreng, semua ada. Bermula 4.30 petang sampai malam. Kalau datang sini, kena kopi leleh dia. Nala bang. Tempat makan dia dekat sini memang aman dan selesa tau. Dekat Taman Legenda Melaka ni pun ada lauk-lauk yang best-best macam ni kan. Ni suasana dekat sini pun makan dalam dia best, nyaman. Aman. Kau cakap siapa? Ni aku itu orang Melaka ni. Kau dengan tengok ais udang kau. Ada lebih tadi. Kau dah bayar belum? Belum. Weh, siapa nak bayar? Kau lah bayar. Okay guys, kau nampak Ion Bandaraya Mall tu kat situ kan? Dia kat sini je, kantin.